Correct. Datuk Seri rasa PMX dia boleh terima teguran ke tak? No, I don't think so. Sebab tu pada saya lah, sepatutnya seorang Perdana Menteri ini, you jangan cepat melatah. Bila tegur, apa salahnya? Okay, kalau begitu cara yang pembangkang mahukan, okay, I will call them, sit down with them. Okay. Masa itulah dia boleh buktikan kepada kita. Jangan cakap takkanlah masa nak menjawab benda yang kita raise ni dalam majlis-majlis yang tak sepatutnya. Tapi dia jemput sit down pun Datuk Seri tak pergi. Macam contoh peruntukan parlimen, dia jemput untuk berunding, tak pergi pun. Sadik pergi, dia pergi dengan Bella, semua dia dapat. Tapi Datuk Seri tak duduk dengan Fadilah. So saya nak menjawab bab inilah. Kita pun tak tahu yang dia nak menjemput kita. Tak ada. Kita dengar-dengar dia kata kita akan menjemput untuk menubuhkan jawatan kuasa. Ketua Whip Pembangkang, Datuk Taki, wrote a letter to them.